Nizam Aisyah Makmur daripada Putu Ahad. Kali ni Alhamdulillah. Okey, jadi apa- syukur amat sangat bahagia sama kita. Semoga terus maju jaya, terus diberkati rahmati Allah. So macam mana dengan urusan perjalanan dari Malaysia ke Lancar, alhamdulillah. dari segi penginapan? Penginapan, alhamdulillah. Masya Allah. Selesa, cuma makcik ni pendek, katil tu tinggi. Itu dia. Itu saja. Selesa amat sangat. Hotel Saya Rozalina dari kelab di travel ni. Dari segi makanan ni dia takkan pukul berapa kita makan, dia tak penyediaannya bebas. Restoran yang di macam mana yang di upah disediakan oleh travel agency tu dia 24 hours. So kita kalau balik pada masjid pukul berapa pun kita boleh pergi makan. So kita tak kekangan masa tu tak berlaku lah. كلميني شوي عني اوصفي لي شايفة ايه